Dan satu benda tuan-tuan dan puan, bila perut kita membesar, itu tandanya kita ada visceral fat. Dan kita ada visceral fat ni, dia duduk di dalam, di celah-celah organ dan sebagainya. Dan benda ni sangat bahaya sebab dia menghalang organ berfungsi dengan baik. Sebab tu kita nak jadikan badan kita ni sangat efektif untuk membakar lemak. Dan kita insulin, tuan-tuan dan puan, adalah hormon yang menyebabkan lemak terbentuk. Dan kalau perut kita besar, itu tandanya macam pizza punya crust, crust pizza kan. Itu tandanya kita dah terlebih insulin. Kalau perut kita besar, kita ada banyak lemak, itu tandanya kita dah terlebih insulin. Dan cara kita nak bakar lemak ialah dengan mengawal insulin. Lemak itu akan terbakar. Dan kalau kita buat aktiviti bakar lemak tapi tak menjaga insulin, dia akan naik balik. Dan dia akan naik dengan lebih cepat berbanding cara kita nak turunkan dia dengan bakar lemak biasa saja. Jadi fokus bakar lemak kita ialah pada insulin, bukan pada lemak itu directly. Bila kita jaga insulin, automatik lemak itu akan mula menurun. Sebab apa? Sebab badan akan gunakan lemak sebagai tenaga. Dia akan bakar lemak sebagai pemberi tenaga, bukan daripada gula yang kita ambil. Cuma saya nak tanya tuan-tuan dan puan ni, shape apa? Pear ke apple? No. Pear ya? Ramai pear. Lelaki biasanya apple kan? Perempuan biasanya pear. Right. Kalau apple, tuan-tuan dan puan, bahaya. Apple ni bahaya sebab dia membesar. Di sekeliling ni kan, daripada dada ke bawah ni membesar dan selalu dikaitkan dengan banyak-banyak penyakit. Bukan kata pear ni menarik, saya tunjuk gambar kau boleh tengok. Bukan kata pear lebih menarik, tapi begitulah dalam konteks bahayanya. Yang pear ni dia kurang visceral fat dan lower risk untuk weight related health problem. Tapi yang apple shape ni lebih banyak visceral fat dan risiko untuk terkena penyakit berkaitan dengan weight akan tinggi. Jadi kita nak tengok tuan-tuan dan puan, tadi kalau tuan-puan dah buat measurement, nak kira tuan-puan berada pada kategori mana. Berapa kiraan tadi kan lepas dibagi antara pinggang dan pinggul ni, berapa jawapan yang tuan-puan dapat. Kalau kata 0.8 atau bawah pada itu, selamatlah sebab risiko rendah. Kalau 0.85 ke atas, risiko tinggi dan dia sangat-sangat tidak menarik untuk kita. Kalau lelaki beza sikit, kalau 0.95 dan ke bawah, selamat, rendah. Kalau 1 dan ke atas, itu tinggi dan bahaya. So, tuan-puan berada di kategori mana? Macam mana nak kawal insulin, nanti kita cerita. Kita akan pergi ke part tu nanti kan. Ni kita sedang melalui part tu sekarang ni sebenarnya. Tuan-puan. Okay, ada 0.73. Macam mana nak kira, slide tak jelas. Slide tak nampak. Color dia. Color dia tak nampak. Kena adjust color screen. Tuan-puan. Dalam cm. Dalam inci ni. Alright. Okey, saya ulang pasal kita nak bakar lemak, tuan-tuan dan puan, kita fokus kepada insulin. So, the moment kita makan, lepas tu kita kena jaga betul-betul, kita tak ambil makanan simple carbohydrate. Kalau tuan-puan ambil nasi putih, itu adalah simple carbohydrate. Kalau tuan-puan makan mi, tuan-puan makan bihun, tuan-puan makan roti canai, itu semua adalah simple carbohydrate. Kalau tuan-puan makan makanan yang dibuat daripada tepung gandum, kuih, itu semua adalah simple carbohydrate. Dan dia akan bagi limpahan insulin kepada kita. So itu yang menyebabkan kita jadi insulin resistant
Dan insulin ni adalah hormon yang menyimpan lemak. Dia akan convert kepada lemak. Insulin kerja dia convert kepada lemak. Dan kalau kita tak nak insulin convert kepada lemak dan lemak itu digunakan oleh badan kita sebagai tenaga, kita kena jaga makanan kita makan. Kan? Makanan kita makan saya dah sebut dah tadi kan, macam avokado, telur dan sebagainya, itu antara makanan yang boleh tidak menggalakkan insulin untuk keluar pada kadar yang banyak. Dan tadi kalau tuan-tuan ingat lagi slide yang saya tunjukkan, kan ada telur yang smart fat tu. Smart fat tu adalah makanan yang akan bantu untuk mengurangkan pengeluaran insulin dan dalam masa yang sama bantu untuk membakar lemak sedia ada. Ini yang kita kena buat dan uban. Alright. So next